Di sebalik keindahan negeri Sabah kita yang tercinta, ada tersembunyi kisah-kisah penuh misteri dengan kematian yang penuh tanda tanya. Ada yang melibatkan tokoh terkenal, ada yang meragut nyawa haiwan terlindung, dan ada juga yang kehilangan orang tersayang. Dan kes-kes ini juga sampai hari ini masih tiada jawapan yang jelas. Ini dia 5 kes misteri di Sabah yang tidak boleh kita lupa. Pembunuhan Datuk Nurjan Khan Bahadar. Pada 11 Februari 2004, Datuk Nurjan, Ketua Wanita UMNO bahagian Papar, ditemui mati dalam bilik hotel Shangri-La, Kota Kinabalu oleh staf dari housekeeping. Dilaporkan terdapat kesan cedera parah di kepala dan tikaman di leher. Suspek bagi kes ini adalah seorang pembantu hotel yang berasal dari Indonesia, namun dibebaskan atas kekurangan bukti. Seorang ahli perniagaan dari Pakistan juga turut ditahan. Katanya, mereka berbincang soal pelaburan. Tapi dalam masa yang singkat, dia telah dibebaskan kerana kekurangan bukti juga. Terdapat banyak lagi spekulasi disebarkan sebelum dan selepas kejadian tersebut. Namun, motif sebenar tidak pernah didedahkan dan dibongkar. Banyak persoalan yang tergantung. Siapa yang bunuh dan kenapa? Tragedi Double Six. Pada 6 Jun 1976, berlaku satu tragedi yang menggegarkan politik Sabah khususnya dan juga rakyat Sabah sendiri. Pesawat GAF Nomad buatan Australia yang membawa Ketua Menteri Sabah yang kelima ketika itu, Tun Fuad Stevens, dan 10 penumpang yang lain termasuk menteri-menteri kanan seperti Datuk Peter Mojuntin, Datuk Saleh Sulong, Chong Tian Vun, terhempas di kawasan Sembulan sebelum sempat mendarat. Anak lelaki Tun Fuad, Johari Stevens, pun berada bersama beliau ketika itu. Kesemua individu di dalam pesawat telah mati terkorban. Laporan rasmi tidak diberikan untuk tatapan umum selama 50 tahun. Akhirnya, selepas pelbagai usaha dari badan-badan NGO, individu dan ahli politik, maka pada 12 April 2023, laporan rasmi telah dinyah klasifikasikan. Namun, tiada indikasi bahawa ini adalah hasil sabotaj atau unsur jenayah dan mungkin cuma kemalangan akibat kecuaian ataupun dari segi masalah desain kapal terbang itu sendiri. Walau bagaimanapun, tidak semua yang bersetuju. Bagaimana dengan kamu? 14 gajah pigmi mati diracun. Pada awal 2013, 14 ekor gajah pigmi, spesies endemik Borneo yang sangat terancam, telah ditemui mati dalam satu kelompok berdekatan hutan Gunung Rara, Tawau. Beberapa daripadanya berbaring rapat seolah-olah melindungi anak-anak mereka. Hasil bedah siasat mendapati terdapat kandungan bahan kimia yang tinggi dalam perut, berkemungkinan racun. Tapi, siapa yang memberi racun? Apa motif sebenarnya? Seorang pakar spesies dari WWF Asian, Barney Long, menjelaskan bahawa kejadian ini kerap berlaku. Biasanya umpan ialah nenas, buah sawit ataupun pisang yang diracun. Tujuan mungkin untuk memastikan gajah tidak mengganggu tanaman dan sebagainya. Racun yang digunakan pun sangat kuat dan bertindak pantas, mampu menghapuskan sekawan gajah sekaligus. Namun, tiada siapa ditangkap. Haiwan terlindung ini semakin kurang populasinya. Kita hanya berharap generasi masa depan akan masih dapat melihat sendiri ciptaan Tuhan yang agung ini. Kehilangan dan kematian Annie John Dismas. Annie, seorang jururawat di Hospital Kudat, telah datang ke Kota Kinabalu untuk menghadiri kursus di Open University secara part-time dan akan membuat praktikal di Hospital Likas. Pada 9 Oktober 2010, dia keluar dari rumah saudara tunangnya di kawasan Beverly Hills dengan tujuan mahu ke bank. Akan tetapi, dia tidak pernah kembali. Persoalan terjawab 3 hari kemudian, apabila mayatnya dijumpai di dalam longkang sepanjang lorong Ujana di Taman Kingfisher. Keadaannya sangat menyayat hati.
Lehernya seperti dikelar dan saksi pun mengatakan yang sebahagian pakaiannya pun tiada pada badannya. Keadaan bertambah sayu apabila melihat tangisan ibu dan ayahnya, abang dan saudara terdekat di lokasi di mana mayatnya dijumpai. Tunangnya dan juga beberapa individu lain ada ditahan reman untuk membantu siasatan. Namun, sampai hari ini, tiada sesiapa pun yang didakwa. Masih banyak tanda tanya dan spekulasi. Annie sebenarnya berasal dari Kuala Penyu dan dikebumikan di sana. May her soul rest in peace. Pembunuhan Father DeWitt. Kes ini memang kes lama. Masa tu saya pun masih kecil dan belum berapa faham apa yang sedang berlaku. Kejadian di Kudat, kampung asal saya. Mungkin ramai antara kamu pun belum lahir pada masa itu. Father DeWitt merupakan seorang padri Katolik yang berasal dari Belanda dan telah berkhidmat di Sabah selama lebih dari 40 tahun. Seorang yang amat berdedikasi dengan kerjayanya sebagai padri. Beliau juga bertanggungjawab membina gereja baru Saint Peter di Kudat pada tahun 1981. Selain itu, bangku gereja, altar baru, menara loceng pun banyak dari hasil inisiatif Father DeWitt. Tetapi pada awal pagi 28 Ogos 1983, dia ditemui mati dalam rumahnya di perkarangan gereja Saint Peter. Ditikam dan ditetak berkali-kali. Tiada barang dicuri, tiada saksi, tiada suspek. Seorang yang disayangi dan dihormati dibunuh tanpa sebab yang jelas. Masyarakat ketika itu gempar. Semua berada dalam keadaan berjaga-jaga sampai berbulan lamanya. Sehingga kini, identiti pembunuhnya masih menjadi tanda tanya. Adakah di tempat kamu ada kisah seperti yang kami paparkan hari ini? Contohnya yang berlaku di sekolah, tempat kerja atau di kampung kamu. Kongsi di bahagian komen. Dan jangan lupa, follow kami untuk perkongsian seterusnya. Nama saya Kay dan saya harap kamu semua diberkati dengan segala kebaikan hidup.